Mulai tahun ini, kita akan sama-sama ceritakan kepada saudara-saudara kita. Kita ceritakan kepada keluarga kita. Kita cerita kepada kawan-kawan kita. Kita ada tanah pusaka yang amat tinggi nilainya. Tanah pusaka kita. Kita akan hulurkan bantuan kepada saudara-saudara kita yang menjaganya. Kita akan bersama mereka sepanjang masa. Setiap 30 Mac mulai hari ini, kita bersama seluruh dunia akan berkumpul sehingga Palestin bebas. Sekian. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. From the rivers to the sea, Palestine will be free. From the rivers to the sea, Palestine will be free. Terima kasih. Boleh kita dengar tepukan lebih gemuruh untuk Dr. Tahir? Dan seterusnya ni kita ingin menjemput Cik Azah Maisar Haji Asad, Pengerusi bagi Pertubuhan Kebajikan Mahabbah Malaysia, bagi menyampaikan sumbangan yang telah memberi kutip sebanyak RM25,000 Malaysia kepada Dr. Tahir. Jadi sekali lagi kita menjemput Dr. Tahir atas pentas.